Pernah tak anda telan sebiji ubat sesama dan tak lama lepas tu, mata mula rasa berat, kepala pening, badan lesu sangat. Rasanya macam nak terus landing atas katil je. Jangan pelik, ini bukan kebetulan biasa. Ada sains tersembunyi di sebalik rasa mengantuk yang kuat tu. Sebenarnya, ada bahan aktif dalam ubat sesama lama yang buat kita mengantuk, iaitu antihistamin generasi pertama. Bahan ini memang berkesan lawan alahan, tapi ia ada kuasa lain. Ia sangat kecil dan kuat, sampai boleh menembusi benteng pertahanan paling penting dalam badan kita, blood-brain barrier atau halangan darah otak. Apabila antihistamin ni berjaya tembus dan sampai ke otak, ia akan mula bermain-main dengan sistem saraf pusat kita. Ia ganggu neurotransmitter yang buat kita rasa cergas dan akhirnya, kita pun rasa penat dan terus hanyut dalam tidur. Tapi jangan risau, sains dah berkembang. Sekarang ada antihistamin generasi kedua yang tak mudah menembusi benteng tu. Jadi, anda boleh lawan sesama tanpa perlu lawan rasa mengantuk melampau.